Ustaz, di Malaysia ada guru agama buat pengajian di atas kubur selepas kematian ahli keluarga seseorang dan diupah mengaji berjemaah sampai beberapa hari. Ada 3 hari, ada yang 7 hari. Sedangkan Allah menegur ahli kitab Yahudi dahulu, jangan jadi kubur tempat macam masjid. Ingat bahawa di zaman Nabi dah ramai juga orang meninggal. Betul tak? Bukan zaman kita je yang meninggal. Zaman Nabi orang dah ramai meninggal. Bahkan Nabi punya keluarga, semua keluarga Nabi meninggal kecuali Fatimah. Fatimah yang meninggal 6 bulan selepas Nabi meninggal. Dan tak pernah dalam mana-mana riwayat yang Nabi SAW ketika meninggalnya Ummu Kulthum, meninggalnya Ruqayyah, meninggalnya Zainab, meninggal Khadijah, dia panggil sahabat-sahabat penghafal Quran, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, yang lain-lain lah. Tolonglah baca 3 hari ke 7 hari di kuburan isteri saya. Tak ada. Atau ini kuburan anak-anak saya, tolong baca. Tak ada. Maka wa khairul huda huda Nabi SAW. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Maka buatlah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi, maka itu adalah jalan terbaik. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan mengada-ngada dalam agama ini, maka itu dah cukup untuk kalian. Allahu taala alam bissawab.